Apakah hukum seseorang berkongsi duit untuk membeli satu bahagian untuk binatang korban? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedia maklum bahawa melaksanakan sembelihan binatang korban ketika hari raya Aidul Adha beserta dengan hari-hari tasyriknya adalah sunnatun muakkadatun, iaitu sunat yang sangat dituntut. Dan bagi seekor unta dan seekor lembu itu 7 bahagian, manakala bagi kambing adalah untuk seorang ataupun satu bahagian. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah di dalam Sahih Muslim, hajajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami menyembelih unta untuk 7, iaitu 7 bahagian, dan lembu 7 bahagian. Apakah hukum seseorang berkongsi duit untuk membeli satu bahagian untuk binatang korban? Berdasarkan perkara ini, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, penama korban itu hanya seorang bagi satu bahagian. Namun demikian, sekiranya seseorang berkongsi dengan orang lain untuk mendapatkan satu bahagian, ini diharuskan. Namun yang akan diletakkan nama sebagai mudhahi ataupun orang yang melakukan korban adalah satu nama sahaja. Berdasarkan kepada kenyataan ini, bahawa kalau sekiranya seseorang berkongsi duit untuk membeli satu bahagian, maka pahala korban akan dapat kepada penama korban. Adapun dari sudut pahala, orang yang berkongsi duit itu akan dapat pahala sedekah ataupun pahala infak kerana menjayakan, iaitu untuk membeli satu bahagian daripada korban, menjayakan ibadah korban tersebut. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.